Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Assalamualaikum geng. Okey, macam biasa geng, hari ni satu geng aku akan mancing lah. Tapi hari ni aku mancing dekat Kailah lah. Kau tengok keadaan ni, keadaan kolam Kailah lah. Hari Sabtu geng, kau tengok ah. Jom. Tanpa melengahkan masa, jom aku review setup dulu geng. Jom, check it out. Okey geng, macam biasa geng, hari ni aku nak bakar SP daripada Darul Murtaqa. Orang panggil pelepah pisang, nombor 45 geng. Aku nak try warna ni lah. Tengok ada gasok ke, tak ada gasok ke. Jihad tunjuk geng, sebab kalau ni dalam sikit geng. Jadi aku bakar tunjuk geng. Bersama dengan Ray daripada ESP geng. Leger lah macam biasa lah geng. ESP leger lah, kecil, compact, padat, padu, mantap berserta dengan randuk 410 geng. Tu dia, tanpa melengahkan masa, jom lah kita casting tu lah. Tengok ada gasok ke, tak ada gasok ke, kita upload video geng. Video memang kena upload geng. Jadi first cut of the day, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga ada manis-manis hari ni geng. Mantap first cut kita geng. Lancar, perjalanan dia lancar geng. Hari ni aku masuk bersama dengan otai geng. Tapi otai tak sampai lagi geng. Tak sampai, kita masuk awal sikit. Sebab aku malam ni aku ada program. Jadi aku masuk awal sikit pukul 2 geng. Aku masuk pukul 2 ni, aku balik dalam pukul 6 lah. Mungkin sebab package dia ni geng 6 jam geng. Package dia 6 jam, tapi tak boleh buat apa lah. Memang aku kena mancing sekejap je lah. Ok geng, kita tengok lah. Ada gasok ada lah kalau pakai lah. Mantap. Itulah masalahnya. Alhamdulillah geng. Strike ikan yang pertama kena. Alhamdulillah. 10 minit masuk. Ada katuk geng. Gila. Sedap ayam. Ada saya. Ada saya. Tengah. Alhamdulillah. Ikan siakak pertama kita geng. Ini geng, so plastik daripada Darul Murtaqa geng. Orang panggil pelepah pisang geng. Menjadi geng. Strike kita pertama hari ni, pelepah pisang daripada Darul Murtaqa geng. Nombor 45. Ada saya ikan. Mantap. Kita cari ikan yang kedua. Mantap. Cari ikan yang kedua. Ada fight geng. Alhamdulillah geng, kita dapat ikan yang pertama hari ni. Alhamdulillah dia bagi tilas yang awal ini. Aku try tengok kalau macam dia kurang matut lagi, aku akan pakai umpan lah. Aku pakai umpan untuk mencari ikan bergigi tajam geng. Untuk starting ni kita try layan SP dulu. Tengok ada gasok ke tak ada gasok. Tapi belah sana banyak gasok geng. Pakai udang kopek geng. Main rendang, banyak naik. Tapi casting ni tu lah, payah sikit lah. Tapi percaya je lah. Mantap tengok video sampai habis. Ada berapa ekor ini aku tak tahu lah. Rasanya ada 3 ekor ini geng. Rasa-rasa firasat tu ada, rasa macam ada 3 ekor je. Itulah kata. Alhamdulillah geng. Allah, strike kita yang kedua. Alhamdulillah ada lagi. Alhamdulillah. Strike kita yang kedua. Mantap. Ada saya geng.
Jangan lompat, jangan lompat. Strike kita yang kedua. Mantap. Tak mau naik geng. Alhamdulillah geng. Itu dia pakai soft plastik daripada rumah taker geng. Ni dia. Pelepak pisang. Nombor 25 geng. Menjadi soft plastik geng. Ikan ketiga yang kedua geng. Kita cari ikan yang ketiga. Soft plastik padu. Alhamdulillah. Okey kan, bagi pendapat aku kalau korang tengok soft plastik korang ni bentuk tak cantik kan, korang kena betulkan balik kan. Bagi aku sebab kalau ikan jenis culah ni dia akan memilih tau. Dia akan cari umpan yang paling baik. Jadi korang baiki sekejap je baiki ni. Bagi dia straight balik kan. Korang jangan ada nampak macam gelembung ke, dia culas sikit. Setiap kali korang casting tu, korang perhatikanlah kalau punya SP tu biar nampak dia straight macam ni. Barulah action dalam air tu cantik kan. Itulah tips dia kalau korang nak main SP. Kalau korang nampak macam dia tak cantik, korang betul terus, korang perbetulkan terus kan. Baru ikan tu nampak soft plastik tu cantik je. Itulah tip aku. Betul tak betul tak tahu tapi macam itulah yang selalu aku strike, aku akan baiki walaupun nampak sikit je aku akan baiki juga. Gitu lah. Sorry. Allah. Đây sorry lah. Makan apa? Gila. Ngangang pagi. Apa? Kalau lepas nak rezeki juga. Alhamdulillah rezeki je. Okey geng, sedikit info geng untuk kolam kain live ni geng. Hari Sabtu hari ni dia buat pelepasan 100 ekor geng. Dia buat pelepasan 100 ekor. Lepas tu dia buat package 6 jam RM100 tak silap. 6 jam RM100, deposit RM9. 100 ekor kan, memang banyak ikan. Tu bahan pula. Bahan pula. Memang boleh kata semua ada strike kan. Tu dia naik pula ikan. Ikan memang galak kan. Memang galak dilepas red sniper. Saya kat putih kan. Untuk pukul 3 tadi dia lepas dua jenis tu. Nanti dia akan lepas lain-lain pula geng. Lepas ni dia tak lepas ikan yang sama tu yang best kan kolam ni. Kolam ni adalah kecil kan. Kecil, lepas tu ikan banyak. Player orang tu naik merah tu red sniper. Player pula ramai kan. Jadi memang rancak ikan naik saja. Lepas ikan je terus ada yang ketuk kan. Mantap. Untuk yang satu esok pun rasanya pelepasan banyak kot kan. Itulah info kita untuk hari ni. Mantap kan. Kaya. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Alhamdulillah ikan gila.
Okey. Oh, dia enak ke? Oh, dia enak boh. Alhamdulillah, terima kasih bang. Kerak dua ke mana? Dia enak. Lepas bahan lalu dia enak. Padu dia enak. Ikan ketiga kita kan. Alhamdulillah, ikan ketiga kita dapat jenak kan. Jenak. Kita dapat jenak ya. Wow. Kita pegang dia ni ya. Alhamdulillah. Okey kan, alhamdulillah kan. Betul apa yang firasat aku rasa. Dia punya gerak hati aku rasa aku dapat 3-4 ekor kan. Alhamdulillah aku dah dapat 3 ekor lah kan. 2 SP, 1 main upang. Alhamdulillah. Target kita 3-4 ekor tu dah dapat lah kan. Kalau ada lebih lagi, insya-Allah lah ada rezeki lah. Masa aku tinggal sejam lagi kan. Bukan sebab habis masa tak, sebab aku ada program malam ni. Jadi sepatutnya kena mancing 6 jam, tapi aku mancing 4 jam lagi kan. Macam mana kan? Ada program malam ni aku balik awal. Aku mancing saja 4 jam. Sekarang ni dalam pukul 6.30 aku habis. Aku kena balik lah. 6.30 tu aku kena balik lah. Untuk program malam ni. Tengok lah, ada setengah jam lagi kan. Kalau ada ketuk, ada lah. Kalau tak ada lah. Tapi yang penting firasat ataupun kita punya target kita dah lepas kan. Dah lepas 3 ekor. Alhamdulillah. Padu. Oh, memang ramai orang rasuk ni kan. Memang ramai puas hati hari ni. Ha? 40 lah, 40. Boleh ke? Boleh? Jangan ho. Alhamdulillah ada orang nak beli kan ikan tu. 3 ekor 40 ya. Alhamdulillah balik hasil ya. Adalah modal sikit. Gitu lah geng. Alhamdulillah. Bahan pula. Kelakar lo, boleh red snapper. Oh, kaya lah. Kaya dah hancur. Puas hati. Oh, boleh red snapper pakai upaya. Mantap lah. Oi. Bahan pula dia. Aduh. Bahan pula. Tu dia. Oh, red snapper lagi. 3 ekor dia seorang. Snapper kan. 3 ekor dia seorang. Parut. Kena umpan ni, upaya kan. Umpan aku tu. Balik lah, aku dah kerja. Okey geng, inilah hasil dia geng, 3 ekor. Mantap, ada orang beli Okey geng, maka berakhirlah sudah aku mancing kat Kailah hari ni geng. Hari ni hari Sabtu geng, aku balik awal sikit. Pukul 6 aku balik. Jadi hasil aku dapat hari ni 3 ekor geng. 2 sarplastik, 1 upang. Itulah. Aku harap korang terhibur lah tengok video aku ni geng. Semoga korang semua terhibur lah. Okey, tu je lah. Gerak dulu lah. Apa-apa hal. Ciao dulu geng. Assalamualaikum. Gerak dulu.